Kuna tadi adanallah subhana ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Mak, taala atas limpah kurnianya dapat melapangkan kita bertemu pada malam ini. Handphone ni mana? Tidak ada pertemuan yang terbaik Fatih, melainkan pertemuan perkongsian ilmu. handphone ni mana? Kau pakai ke? Tak. Mana Tak apa. telefon ni? Jadi Kau tengah cas. Ya, semakin bertambah ilmu kita, kita akan dinaikkan darjat, semakin bertakwa kita. Jadi ini semua mengarahkan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Ma khalaqtu minal jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepada aku, menyembah aku. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita dan sahabat-sahabat dan ahli kerabatnya. Jadi tajuk kita pada malam ni adalah golongan yang mendapat petunjuk. Jadi malam ni kita akan tahu adakah kita sudah mendapat petunjuk atau belum setakat ni. Tak apalah walaupun umur dah 60 lebih. Yang muda-muda tu baguslah. Lepas program ni kita akan tahu apa petunjuk itu dan adakah kita dah dapat petunjuk tu. Okay. Jadi ini petunjuk ni bermula daripada solat 5 waktu kita. Kita baca Fatihah. Iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tunjukkanlah engkau akan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Inilah takwa, inilah petunjuk tu bermula pada sini. Kita baca 17 kali sehari. Itu kalau sembahyang 5 waktu. Kalau kita tambah sunat lagi, sembahyang malam lagi, akan lebih daripada itu lagi. Itu doa tu, Mak. Sebenarnya kita minta kepada Allah dah 17 kali sehari minimum. Kalau kita sembahyang 5 waktu, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Mengagungkan Tuhan. Ihdina, Kecuali ihdinas tunjukkanlah siratal engkau mustaqim. akan kami Ini doa. siratal Doa jalan mustaqim Yang yang lain ni lurus. semua Ini. kita memuji Allah. Jadi kalau kita tak baca ayat ini, maka solat kita tak sah kerana ini dalam Fatihah. Jadi kat sini kita kena faham bahawa Allah Tuhan kita meminta kita memohon kepada Dia, minta jalan yang lurus, minta hidayah, minta petunjuk. Jadi ini adalah satu permohonan yang besar yang Allah suruh minta pada Dia dan penting. Dan sudah tentu solat kita tak sah kalau kita tak sebut ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Kita minta jalan yang lurus. Tak ada kita minta kesihatan dalam Fatihah, tak ada. Minta harta, tak ada. Minta panjang umur, tak ada. Tapi yang kita minta adalah hidayah. Itu yang paling penting, kita minta kepada Allah supaya kita dapat hidayah kepada Allah. Kalau kita fahamlah untuk jalan yang lurus. Jadi ada sabda Nabi dalam hadis dia, berapa lama manusia yang mengamalkan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, sampai tahap hanya tinggal satu hasta yang dengan amalan itu dia akan masuk surga. Tapi ada Allah tarik hidayah dia di ujung kehidupannya. Setelah begitu lama ia mengerjakan amalan ahli syurga, tapi kesudahan hidupnya, bila Allah tarik hidayah itu, dia masuk ke neraka. Sebaliknya,
berapa ramai manusia yang mengamalkan amalan ahli neraka sepanjang hidup dia. Tak solat, tak puasa, tak pergi masjid. Tapi di akhir penghidupannya, ia mencari hidayat Allah dan Allah bagi hidayah pada dia dan ia masuk surga. Walaupun ia baru mendapat hidayah, tapi akhirnya ia masuk surga. Jadi berhati-hatilah. Kan? Kita kena faham, kita ada ilmu, apakah petunjuk itu. Jadi bila kita minta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka itulah petunjuk. Kita minta dalam kehidupan kita supaya akhirnya kita akan masuk surga. Dalam satu hadis lain, Nabi bersabda, innama akmalu bil khawatir. Iaitu amalan yang dikira tu di ujung tu, sekali tu. Kan? Sebab tu kalau ada jenazah, tengah nazak kita kena bisikkan. Masa itulah syaitan akan ganggu dan sebagainya. Ya, kita bisik ke telinga dia. Syahadah. Jadi kita sekarang nak mengkaji apakah ihdinas siratal mustaqim. Yang dengannya kita akan dapat petunjuk sebagai tajuk malam ini. Apa dia? Iaitu makna dia, wahai Tuhanku, tunjukkanlah oleh Engkau akan kami jalan yang lurus. Jadi inilah gaya bahasa Al-Quran. Memula ada statement yang am. Ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Kita kena kaji ayat ni. Kalau kita tadabbur Quran, kita akan tertanya-tanya dan Allah jawab selepas itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta, telah ia beri nikmat atas mereka. Ghairi, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Tu. Ini kita baca 17 kali dalam semua slide dan sepatutnya lah kita kena tahu apa yang kita baca. Jadi selepas statement siratal mustaqim, kita bertadaburkan siapakah mereka itu yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam surah 4 ayat 69. Cuba buka surah 4 ayat 69. Aziz baca ke? 469. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-Nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi temarakan kepada orang-orang yang taat. Jelas kalau kita tadabbur di sini, orang yang diberi nikmat atas jalan yang lurus itu adalah terdiri daripada orang yang pertama yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Maka faulaika ma'allazina an'ama Allahu, maka mereka itu beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah alaihim atas mereka, mina daripada satu nabiyyin. Orang yang dapat nikmat yang kita baca ihdinas siratal mustaqim,
diceritakan dalam surah 4 ayat 69, iaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Nabi-Nabi dan as-siddiqina, orang-orang yang benar macam Abu Bakar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasolihina, orang-orang yang beramal saleh. Inilah yang Allah beri nikmat. Jadi Allah suruh kita minta petunjuk, kita minta dalam bila kita baca surah Al-Fatihah ni, jadi yang lurus orang yang mendapat petunjuk adalah terdiri daripada orang yang taat pada Allah, Rasul, Allah dan Rasul, dan juga orang-orang yang Nabi, orang yang benar, orang yang syahid dan orang-orang yang berbaik. Jadi wahasuna ulaika rafiqa, dan amat baiklah mereka menjadi kawan rapat. Masa ini makna dalam syurga. Jadi Allah suruh kita kejar supaya kita dapat bersama-sama orang yang diberi nikmat. Walaupun kita bukan Nabi, mungkin kita bukan orang-orang yang macam Abu Bakar As-Siddiq, dan kita bukanlah orang-orang yang syahid, tapi kita boleh jadi orang yang soleh. Ya, untuk bersama-sama Nabi dan orang-orang yang telah diberi nikmat, macam surah 4 ayat 69 yang direct menceritakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan, tunjukkanlah kami jalan lurus, jalan yang orang-orang yang telah kau beri nikmat. Jadi orang yang telah beri nikmat itu adalah surah 4 ayat 69, iaitu terdiri daripada Nabi, para siddiqin, orang yang benar, para syuhada, orang yang syahid, dan orang yang soleh, orang yang benar itu. Ya. Itu maknanya kalau kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah petunjuk supaya kita bersama-sama orang yang terbaik itu dalam syurga. Bukan kita baca pakai 60 tahun kita baca, kita tak tahu apa yang kita baca. Itu penting. Jadi kalau kita minta petunjuk kepada Allah tentang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan engkau akan kami jalan yang lurus itu. Jalan lurus itu jalan apa? Jalan lurus itu jalan yang Allah bagi nikmat pada orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul, para Nabi, orang yang benar, orang yang syahid, dan orang yang soleh itu. Sebab tu dalam surah 7 ayat 170. Buka surah 7 ayat 170. Dia kacau. Lain kode, lain kayak. Ya, nak baca boleh. Boleh. Sekejap ya. Buat apa ni? Dah jumpa dah? 170. 170, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamu sholata inna la nudi'u ajral muslimin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah serta mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi kerja Nabi 23 tahun menerima wahyu adalah menyampaikan Quran. Ya. Menyampaikan Quran. Dan di sini dalam surah 7 ayat 170, siapakah yang solat? Lepas diperintahkan solat, lepas Quran turun, maka Allah perintahkan kita berpegang teguh pada Quran, barulah mendirikan solat. Jadi kalau kita mendirikan solat, kita tak faham apa yang kita baca, kita tidak berpegang teguh pada Quran. Syaratnya nak solat, dia tak kata dirikan solat baru berpegang teguh. Tapi dia kata, walazin yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab, barulah wa aqamu shalah. Baru dia faham apa yang dia baca. Jadi menurut tajuk pada malam ini,
siapakah yang mendapat petunjuk dari Allah adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan mendirikan solat. Tak apa kalau belum pun kita tadabbur Quran, kita bermula pada sekarang. Serentak, solat jangan buat tinggal. Tapi kita akan tambah ilmu kita supaya kita termasuk dalam surah 7170 yang berpegang teguh pada Quran, dia faham apa yang dia baca dan mendirikan solat. Kemudian tengok dalam surah 43 ayat 43. Fahmi baca? 43 maksudnya? Ya. Muka surat 492. Jumpa. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Dengan demikian berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini lagi jelas. Yang kita baca masuk ihdinas siratal mustaqim dalam solat tu, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi tepat makna di sini dalam surah 43 ayat 43. Apa Allah suruh kita? Dengan demikian, berpegang teguhlah oleh engkau billazi uhiya, dengan yang diwahyukan ilaika kepada engkau. Mana apa yang diwahyukan kepada kita adalah Quran. Inna, sesungguhnya ka engkau ala atas siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Jadi kalau kita tak berpegang teguh pada Quran, kita tidak berada pada jalan yang lurus. Sebab ini Allah yang cakap, bukan saya yang cakap. Jadi untuk syarat mendapat petunjuk daripada golongan yang mendapat petunjuk Allah ada orang yang berpegang teguh. Mana dia tadabbur Quran, dia baca, dia faham Quran. Kalau dia tak baca, tak faham, macam mana dia nak berpegang teguh? Itu masalah dia. Tapi oleh kerana budaya kita sekarang ni, dah orang tak tadabbur ni akhir zaman, orang dah tak pegang. Quran ni hanya dibaca saja. Jadi makna Fatihah pun dia tak tahu. Jadi bila dia kata dalam 43 ayat 43 ini, berpegang teguhlah pada Quran, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu makna dia. Jadi orang yang solat, macam 170 tadi, pegang teguh pada Quran dan mendirikan solat. Dan dia pegang teguh pada Quran, dia berada pada jalan lurus. Jadi untuk mendapat petunjuk yang Allah pilih kita, kita mesti mentadabburkan Quran. Tidak ada jalan shortcut. Sebab SOP Allah ada di sini. Sebab kita tadabbur, ayat diterangkan oleh ayat. Tafsir terbaik adalah ayat menerangkan ayat. Nampak tak? Kita akan jumpa apa yang Allah cerita. Jadi biarlah orang berilmu, nanti korang pun berilmu, korang akan tunjuk pada bini dan anak-anak cerita ni. Orang yang solat ni macam mana. Kan? Memanglah tiang solat itu tiang agama, betul. Kan? Tapi dalam Quran ada penerangan dia pula. Kan? Baru kita faham macam mana. Jadi ghairil maghdubi, bukan orang-orang dia murkai dan abdol, orang sesat itu. Jadi orang-orang yang baca Quran boleh jadi dia dimurkai oleh Allah kerana dia tak faham apa yang dia baca. Ataupun dia berilmu, dia faham, dia tahu Quran tapi tak beramal. Dalam ayat ini yang dimasukkan ghairil maghdubi, orang dimurkai adalah orang Yahudi. Abdolin, orang sesat itu adalah orang-orang Nasara, Kristian. Tapi dalam Quran, bukan setakat orang, dia Allah tunjukkan supaya jangan jadi macam orang Yahudi dan Nasara. Dan kita boleh jadi, kalau kita tak sungguh-sungguh Quran, berilmu tapi tak beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah dalam Quran, kita pun mungkin boleh sesat seperti mereka. Alhamdulillah. Jadi Yahudi dan Nasara sebagai contoh oleh Allah. Yang penting kita
berilmu, menuntut ilmu kan. Apalagi macam saya dengan Yub ni dah 60 lebih, dah penghujung dah. Jadi ilmu itu adalah Quran. Berpegang teguh pada Quran sehingga engkau berada pada jalan yang lurus. Kan. Pada akhir-akhir zaman ni, mak nak cakap ya, ramai ustaz-ustaz yang tahfiz, budak-budak tahfiz di masjid ajar fiqh, ajar akidah, ajar hadis, tapi dia tak belajar tadabbur Quran. Dia takkan tahu apa-apa. Walaupun bacaannya baik, ilmu fiqhnya bagus, hadisnya pun bagus, tapi kalau tak belajar tadabbur Quran, maka dia sama juga macam orang yang tak tahu baca Quran. Saya ulangi, orang yang tak belajar tadabbur Quran, ya, walaupun dia tajwidnya bagus, bacaannya bagus, fiqhnya bagus, akidah bagus, tapi tadabbur Quran ni adalah hukum pertama dalam Islam. Dari situ baru diterangkan oleh hadis dan sebagainya. Kan? Cuba kita tengok dalam surah (47) ayat 24. Catat ya, kalau tak catat kita ni tak dapat kefahaman. Anggang boleh baca? Anggang ada ke? Saya baca dah Pak Su. Okey, Zura baca, silakan. Auzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Sadaqallahul Azim. Nampak tak? Allah bertanya, adakah maka tidak mereka mentadaburkan Al-Quran? Ya? Faham isi Quran, dia belajar. Atau ada pada jantung mereka atau hati mereka ada kunci penutup. Bian punya semangat. Sampai begitu sekali Allah tegur kita. Kan? Anaknya sing loro wetok ujung. Ini Tuhan yang mencipta langit dan bumi tegur. Lun ke loncat-loncat. Kan? Punah ni lah. Iaitu kalau kita kunci hati kita untuk tak faham Quran, maka yang elok nak masuk pun tak dapat sebab kau dah kunci dia punya injap dia. Yang tak elok dalam jantung yang kita faham selama ni kita nak keluarkan pun tak boleh sebab dia kunci. No. Yang dalam tak boleh keluar, yang luar yang baik tak boleh masuk. Saya bina sekolah kan. Aku tak faham. Sebab itu Allah suruh kita tadabbur Quran. Kalau kamu tak tadabbur Quran, maka kamu kunci hati kamu sendiri. Yang mana yang buruk tak boleh keluar, yang nak masuk ke ilmu tu tak boleh masuk ke dalam. Kalau tak tadabbur. Pentingnya tadabbur Quran. Sing lain. Dia omongin. Ni tutup je. Belum dia ngomongin lah. Nah, mereka susah lah tipis dan aja cilik. Okey ya. Jadi kita takut, kita solat, tapi kita tak faham apa yang kita baca, yang kita terangkan tadi 7170, 4343, kan?
Jadi kita takut Pening. kitalah yang Takkan orang yang kau dimurkai katakan oleh betul. Allah itu. Kita Tak baca boleh. tapi apa yang kita baca itu melaknat kita balik. Okey, buka 2885. Mana lembu juga. Muhammad ada? Ada. Baca Mat 2885. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laraddaka ilal ma'ad. Taraduka. Araduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu beramal dan menyampaikan Al-Quran, wahai Muhammad. Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang kau ingini dan cintai. Katakanlah kepada kaum yang menentangmu, Tuhanku amat mengetahui akan siapa yang membawa hidayah petunjuk dan siapa pula yang berada dalam kesesatan. Nampak? Di sini innallazi farada 'alaikal Qur'an, bahawa Allah mewajibkan fardu ya. Sungguhnya yang farada telah mewajibkan ia atas engkau Al-Quran. Mana Quran ni wajib. Bukan solat dia wajib. Quran wajib ditadabbur. Tidak macam kita kunci kita punya jantung kita. Sebab dengan wajibkan Quran, orang yang mentadabburkan Quran pasti Allah akan kembalikan kepada tempat kembali. 10. Jadi ila ma'ad ni, kepada tempat kembali ni adalah tempat tok kita ada dan hawa di syurga. Jadi bila Allah cakap macam ni, asal tok nenek kita dari syurga tapi dihasut oleh iblis, dia dikeluarkan daripada syurga. Tapi mereka berasal daripada syurga. Jadi dengan kita mengamalkan Quran, pasti Allah akan laraduka ilamat, mengembalikan tempat kembali, itu kembali kepada bumi syurga. Tempat tok nenek kita. Maknanya ilamat, tempat kembali ni. Ya. Jadi Quran pun wajib. Ini nasnya 2885. Faradun alaikal Quran. Bukan solat saja. Quran pun wajib. Jadi kalau solat buat 5 waktu, Quran kita kena sentiasa lah. Sentiasa dengan Quran. Tu. Kita takut bila tak tadabbur Quran, kita lah yang dimurkai macam Yahudi dan Nasara tadi. Jadi hari-hari kita minta tak ikut jalan yang sesat, tapi rupanya kita tak sedar bahawa yang jalan yang lurus itu adalah Quran. Petunjuk itu adalah Quran. Jadi kena faham sunnah yang terbesar oleh Nabi adalah menyampaikan Quran. 23 tahun Nabi buat. Ya. Nabi betulkan 23 tahun daripada nyembah berhala, sembah Allah. Daripada tanah anak, buat yang baik semua. Semua sistem pendidikan, ekonomi dah dibetulkan hanya dengan Quran saja. Ya. Tak ada universiti, tak ada apa. Sebab tu ketika itu Nabi bersabda, "Balighu ani walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau macam Ibnu Mas'ud bercakap, turun 10 ayat. 10 ayat Nabi ajar mereka faham betul-betul. Mereka sampaikan kepada anak isteri, pada sahabat-sahabat semua. Walaupun tak ada laptop, tak ada handphone, ya, tulis pada pelepah kurma dan sebagainya. Tapi ia sampai kepada semua. Jadi kita
dah dibukukan ada 30 juzuk tapi tak faham apa yang tujuannya diturunkan. Ya. Sekarang ni semua bila ni tak ada nak sampaikan Quran walau satu ayat. Sebab dia sendiri tak faham Quran. Sebab sunnah Nabi, apa yang Nabi yang buat terbesar selama 23 tahun adalah menyampaikan ayat Quran itu. Sebab itu orang yang kafir Quraisy benci pada Nabi kerana ia diperangi sebab dakwah Quran. Dimusuhi, diusir, diseksa, daripada Al-Amin digelar gila, dibaling batu berdarah-darah. Jadi sunnah itu adalah dakwah, kena nyampaikan. Apa yang kita buat kita sampaikan. Macam malam ni kurang-kurangnya, orang yang solat selama ni tak faham apakah ihdinas siratal mustaqim, itu adalah petunjuk daripada Allah untuk kita. Sedangkan kita baca hari-hari, kita minta petunjuk. Cuba kita tengok dalam surah 12 ayat 108. Siapa nak baca lagi ni? Along ada? Ada bah, sekejap. Ah. 12.108 Hmm. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan bahawa Maha Suci Allah dari segala iktikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nampak Allah tegaskan kat sini lagi dalam surah 12 ayat 108 bahawa Muhammad cakap pada umatmu, Qul hazihi sabili, inilah jalan. Ya, sabili jalanku. Iaitu ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, atas keterangan yang jelas nyata, iaitu basirah ni dalam mana-mana kitab tafsir adalah Quran. Jadi kalau nak menyeru ikut jalan Allah, Muhammad kau serukan mereka, kalau nak nyeru kepada aku, mereka nak sembah aku, serulah kepada Quran. Basiratin. Tapi masalahnya sekarang ni orang tak faham Quran, macam mana nak seru? Quran hanya dibaca saja. Tak difahami. Lepas tu Allah SWT kata, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutku. Jadi kalau nak ikut Nabi 23 tahun dia sampaikan pada sahabat-sahabat faham Quran itu. Kan? Jadi oleh kerana kalau tak disampaikan faham maknanya, dia boleh jadi syirik sebab dia tak faham apa yang dia baca. Dan dengan kita ikut Quran, bercakap pakai nas, aku bukan daripada orang-orang yang musyrik. Itu. Jelas di situ bahawa ihdinas siratal mustaqim mesti cakap pakai nas, mesti ada ilmu Quran. Itulah yang Nabi buat dengan sahabat-sahabat. Kalau Nabi ajak solat saja, orang kafir tak marah. Kalau Nabi ajak haji aja, orang musyrikin tak marah. Malah orang musyrikin bagi air zam-zam lagi. Abu Jahal, ya, semua sekali. Tapi bila dengan Quran dan didakwahkan untuk membetulkan sistem kehidupan mereka yang dah rosak, perzinaan, perjudian dan semua, itu dia marah. Dia offer Nabi untuk jadi raja,
pilihlah wanita secantik mana di Mekah, harta banyak-banyak nak mana. Jangan halang dia orang nak buat perkara-perkara maksiat. Itu Nabi tak boleh. Sebab tu dalam Quran ud'u masuklah Islam secara keseluruhannya. Islam kafah keseluruhannya. Jadi bila masuk Islam keseluruhannya, dia terus dimusuhi. Jadi ada Nabi berkata, Quran adalah syafaat yang akan menyelamatkan manusia di akhirat. Sesiapa yang meletakkan Quran di hadapannya, ia baca, faham, ikut dan sampaikan, Quran akan bawanya ke surga. Tapi kalau baca tak faham, tak amal, tak sampaikan, maka maknanya dia letak Quran tu di belakang dia. Maka Quran akan bawa dia ke neraka. Ya. Jadi dengan Quran ni bukan satu perkara yang main-main. Sebab ada Nabi cerita bahawa Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Bukan macam kitab-kitab lain. Injil, Taurat, Zabur, dia turun sekaligus. Tapi Quran diturunkan untuk meneguhkan kefahaman kita selama 23 tahun. Yang lain turun sekaligus. Sebab tu dia boleh memberi syafaat. Syafaat yang paling hebat adalah Quran. Ya, bukan muzat Nabi. Ya, macam hidupkan orang mati ke dan sebagainya. Tapi adalah Quran ni sampai ke akhir zaman. Zaman tidak boleh memotong Al-Quran. Dia masih di depan. Ya. Sehebatnya Quran. Jadi apa yang jadi sekarang ni adalah Quran hanya di bibir. Baca untuk hatam. Tak masuk dalam hati. Ya. Itu. Dalam mana-mana masjid madrasah, Quran hanya diajar sekali seminggu. Sedangkan zaman Nabi, Quran diajar berhari-hari. Setakat ni ada persoalan? Okey, kita tengok surah 2 ayat 78. Kak Ina baca boleh? Boleh Kak Ina? Tak boleh Pak Su. Tak boleh, okey, tak apa. Aku tahu. Ni Juli siapa ni Juli? Zizi baca Zizi? Baik, masuk. 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa Amaniyah. Amaniyah. Illa amaniya wa inhum illa yazunnu. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi sebenar kitab Taurat kecuali angan-angan dan keterangan bohong dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Nampak, ini adalah digambarkan kepada ahli kitab Taurat dan Injil. Tapi ini juga yang terjadi kepada orang yang baca Quran.
Jadi asalnya orang yang buta huruf ni dia tak tahu huruf, tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Tapi di sini maknanya bila dia baca, dia faham tapi dia tak ikut, tak amal, maka dia juga dikatakan sebagai buta huruf. Orang-orang yang apa ni, ahli kitab ni. Iaitu mereka ini boleh baca tapi dia bukan betul huruf. Betul huruf ni dia macam tak boleh baca dan menulis, tapi di sini dia boleh baca tapi dia tidak memahami Alkitab. Jadi mereka ini jahil kerana masalah ini dan mereka tidak ilmu. Dan mereka beragama sangkaan saja, mereka kata cerita-cerita dongeng. Jadi ini pun Allah sifatkan sebagai buta huruf. Iaitu orang-orang yang ummiyun. Kemudian kita buka dalam surah 5 ayat 3. Mi baca Mi. Saya baca yang belah bawah. Al-Yauma ke Al-Yauma. Al-Yauma atas ke yang bawah? Di atas lah, tengah lah ya. Yang tengah ke tu? Al-Yauma ya Isa ke atau Al-Yauma Bukan. Akmaltu? Al-Yauma Akmaltu. Yauma Akmaltu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanitur rofi. Tak payahlah. Itu je. Okey, maksudnya al-yauma. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Okey, pada hari pada hari ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan telah aku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ya. Jadi yang paling penting adalah dalam hidup ni kita beragama. Agama, ya. Orang yang beragama ni adalah orang yang telah dipilih. Tapi di sini ini adalah surah yang terakhir yang diturunkan. 2 minggu selepas surah ini Nabi wafat. Dan Allah telah mengiktiraf bahawa Islam itu Allah redha jadi din kita. Dan Allah telah sempurnakan Quran tu. 6,000 ayat lebih dah sempurnakan Quran tu. Ya. Jadi kita kena fahamlah. Kita kena berilmu, kena faham, kena tadabbur 6,000 ayat lebih ini. Bukan hanya daripada mula kita balik sampai ketua baca je. Tak tadabbur langsung. Berarti Itulah baca. kefahaman sangkaan saja. Main game. Yang sepatutnya Adik dah baca. bila Nabi Umar dah buat kerja 23 tahun, Nak baca sana. disampaikan semua orang faham, barulah Allah turunkan ayat 3 ni. Barulah diiktirafkan bahawa agama telah lengkap. Jadi kita sekarang telah menganut agama yang telah lengkap, tapi masalahnya kita tak tadabbur. Jadi kita tak tahu apa. Jadi macam mana nak dapat petunjuk? Nak baca. Ihdinas siratal mustaqim yang baca 17 kali sehari Ini benar baca. kalau kita tak faham apa yang kita baca. Yang macam Pak Suci tadi
17, 170, 43 ayat 43 tu semua adalah nas-nas yang mengatakan bahawa kita mesti Kita tadabbur baca belah sini. untuk mendapat ihdinas siratal mustaqim. Nanti baca sini, kita baca sini. Inilah masalah dia, kita sekarang berada di akhir zaman. Belum lagi. Apa sunnah Nabi terbesar menyampaikan dan memahami Quran sampai kepada orang supaya faham, tidak lagi dilaksanakan untuk difahami dan untuk diamalkan. Jadi ramai orang minta petunjuk yang lurus 17 kali sehari selama 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia tak nak mencari apakah ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah Quran. Jadi kita kena ubah paradigm kita mulai daripada hari ini dan saat ini. Lepas ini kita bukan jadi orang biasa. Kita cuba memahami kerana Quran itu difardukan 28:85. Innallazi farada 'alaika naraduka ila ma'ad akan menjamin kita ke syurga. Ya. Contohlah ya macam orang sekarang ni lah kan. Setiap malam nak tidur baca Al-Mulk. Hari Jumaat baca Al-Kahfi. Memanglah Nabi buat. Ya. Setiap hari Jumaat baca Yasin. Kan? Tapi dia tak faham apa yang dia baca. Dia tak faham apa makna ihdinas siratal mustaqim. Iaitu itulah petunjuk yang Allah suruh kita minta pada dia. Suruh kita cari apakah ihdinas siratal mustaqim adalah Quran yang telah bagi nas-nas tadi. Kan? Untuk kita fahami dan kita amalkan. Supaya kita tidak jadi seperti surah 62 ayat 5. Ni baca ni. Ni masuk. Aku punya wakil nak baca ni. Okey, sila. 62 ayat 5. Berapa Su? Ayat berapa tadi yang kemudian ni? 62 ayat 5. 62 ayat 5. Surah Al-Jumu'ah. Ustaz Al-Fathi. Baca. Masalul lazina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu telah pun diterangkan dalam kitab Taurat, tetapi orang Yahudi tetap enggan mempercayainya. Maka perumpamaan orang-orang Yahudi yang dipertanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kita Taurat tetapi tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas itu samalah seperti keldai yang memikul kitab-kitab tebal sedang ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang zalim. Nampak tak? Ini bukan saya kata ya, ini Allah yang kata. Siapa yang baca Quran tak faham,
Baca faham kan? Macamlah dia Betul. tu keldai. Tengok. Ya, Kalau keldai. baca tak faham, jadi Jadi apa? Keldai. yang memikul kitab-kitab tapi dia tak tahu Betul. apa yang dibaca. Kan? Hari-hari kita baca kan? Faham? Jadi Tak faham kan? Sebab apa? kalau kita tak nak dikatakan seperti keldai oleh Allah SWT, kita kena faham Quran. Walaupun sekarang tak faham, tapi kita belajar. Dah melangkah. Langkah pertama dah kita buat. Kita tak jadi macam keldai. Jadi kalau kata keldai tu boleh bercakap, dia bawa satu Quran, bawa apa kitab-kitab di belakang dia tu sampai ke satu tempat. Orang tanya, apa yang kau bawa ni? Walaupun dia tak boleh nak cakap dia tak tahu, tapi kita fahamlah. Memang dia tak tahulah, dia bawa tu saja bawa aja. Tidak ditadaburkan kitab-kitab itu. Dan kita pula dah baca Al-Mulk, dah baca Yasin, dah baca Kahfi, ya, dah khatam sebagainya. Lepas 5 tahun, kita katalah kita jumpa keldai. Kan? Keldai tanya kita pula, apa yang kau faham baca tu? Kita kata tak tahu. So keldai akan cakap kepada kita, samalah kita 2 kali 5. Kan? Inilah. Kalau kita tak ada Quran, kita tak tahu bahawa orang yang tak faham Quran itu Allah sifatkan seperti keldai. Tu. Sebab dalam surah 62 ayat 5 telah jelas. Ya. Jadi pada malam ni saya ulangi balik kesimpulan kita pada malam ini. Untuk mendapat petunjuk daripada Allah SWT, dia bermula berdasarkan pada kita solat. Iaitu daripada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami jalan yang lurus itu. So kalau kita baca tak tahu Quran, jalan lurus tu apa dia? Kan? Jadi kita yang minta setiap waktu solat ini, 17 kali sehari kita minta. Jadi makna kita telah terang bahawa ihdinas siratal mustaqim itu adalah Quran sebagai petunjuk. Ya. Iaitu nas dia adalah orang-orang yang baca, yang tunjuk jalan lurus ni adalah orang-orang yang Allah terangkan siapakah mereka itu. Mereka itu adalah terdiri daripada orang yang taat pada Allah dan Rasul, para Nabi, para Siddiqin, para syahid dan juga orang-orang yang beramal soleh. Itu telah diberi nikmat yang Allah ceritakan dan saya dah ceritakan tadi. Kan? Kemudian kita ceritakan pula dalam surah 7170, iaitu orang yang mendirikan solat mesti berpegang teguh pada Quran. Kemudian dalam surah 43 ayat 43, berpegang teguh dengan Quran, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Adakah orang yang berpegang teguh tak faham Quran? Tak ada. Dia memang dia pakai nas. Dalam surah 12, 108 tadi, dia cakap pakai nas. Dia ada ilmu. Bukan dia beragama menyangka-nyangka. Dan orang-orang yang jahil, tak faham Quran, Allah sifatkan seperti keldai. Dia tak tahu apa yang dia bawa. Dan kita buat Quran tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Hanya hatam dan kita tak faham apa-apa. Ya. Jadi kita takut kita tu dikatakan seperti keldai oleh Allah SWT sebab kita tak faham apa yang kita baca. Kan? Jadi kita telah hidup begitu lama dalam masyarakat yang begini. Amalan tu memang macam tu. Ya. Mana-mana masjid, mana-mana surau, memang Quran tu tidak ditadaburkan. Jadi macam mana dia dapat petunjuk dari Allah? Sedangkan petunjuk itu adalah ihdinas siratal mustaqim, hanya didapati dengan tadabbur Quran. Ya, jadi itu nak bagi kefahaman. Dan kali kalau kita solat, kita tahu kita nak minta petunjuk dari Allah supaya kita dapat masuk surga dan kita mesti faham si tadabbur Quran. Jadi setakat ni yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Mudahlah malam ni, simple.
Tak pening macam kita belajar apa tu? Munafik. Ya. Munafik lu ada yang tak faham lagi ke? Ke dah faham dah? Z okey Z, munafik dulu. Okey Pak Su, tapi cuma macam sebab dia toleransi ke zaman sekarang ni kan. Zaman sekarang ni banyak yang dikatakan munafik halus tu kan. Ya. Yang halus tu kan yang kadang kita rasa okey, tapi sebenarnya dia memang melarikan kita kepada akidah-akidah tertentu ni kan, zaman sekarang yang penuh fitnah ni kan. Ya. Cuma kalau kita boleh jelaskan beberapa contoh-contoh yang di zaman sekarang ni kan, macam tu kan. Macam baru-baru ni ada satu contoh aku terdengar juga, tapi dah lupa dah. Dia pun kategori munafik juga tu kan. Cuma mungkin kita orang tak berapa faham kan, bila fikir balik betul lah tu kan. Dah saya lupa lah. Tak apa, nanti ingat kita. Betul lah. Kita dengan surah 25 ayat 30. Muka surat 362. Baca Z. 25-30. 362. Ni waqal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang tinggalkan dan terabai. Inilah yang jadi pada akhir zaman, yang Nabi mengadu pada Allah. Akhirnya nanti inilah jadinya. Orang dah Quran ni hanya dibaca saja, tak difahami. So ilmu Allah untuk menjadikan petunjuk pada kita, untuk memimpin kita ke syurga tak sampai. Ya. Mereka jadi jahil, tak faham apa yang dibaca. Sebab dia mahjura, dah dihijrahkan. Quran tu ditinggalkan. Ya. Tak difahami. Ini salah satu lagi yang boleh dimasukkan dalam perbincangan malam ni. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Ada soalan lagi? Ada tu pasal soalan dekat chat message tu. Juliana tanya, tadabbur kena guru ke? Saya jawablah ya. Iyalah. Dengar dekat YouTube boleh ke? Boleh. Kalau penerangannya jelas boleh lah. Macam Ustaz Mu'in kan? Boleh lah. Ada lagi? Ya memang belajar kena berguru Rasul kan. Cuma sekarang ni media tu kalau macam dulu tak ada YouTube apa semua online ni, kena face to face lah kan. Tapi sekarang ni dengan teknologi sekarang ni, dia jauh pun kita boleh belajar kan. Jadi mungkin tak ada alasan. Tak ada alasan untuk tak belajar. Untuk tak belajar. Walaupun sejam seminggu. Quran tu kita letak di hadapan supaya kita dapat jadi syafaat bagi kita untuk dibawa kita ke syurga. Atas niat adalah nak belajar dengan tidak kan. Nak atau tidak je. Itu je lah. Okey, ada lagi? Pak Yop ada? Yop tak ada apa nak cakap. Cuma saya setuju dengan pandangan Suhail tadi. Sebab apa, kalau di masjid dan di surau di Paya Jaras ni, Quran tu tidak ditadaburkan. Ya. Mana-mana Yop sama. Cuma selepas waktu maghrib nak menunggu ke isyak tu, cuma ada tazkirah aja, 40 hadis ke ataupun macam-macam lah. Cuma selepas sembahyang isyak tu baca Al-Kahfi. Baca Al-Mulk. Dan Jumaat tu diselang-selikan dengan bacaan Yasin dengan dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi kan. Jadi saya setujulah. Maknanya kalau itulah, saya pun nak bagi cadangan juga di masjid di Paya Jaras ni.
Kalau ada guru yang boleh mengajar untuk Quran tu ditaburkan, tadaburkan, Ditadaburkan. you akan bagi inilah, bagi sebab you pun ada juga kan mengikut ustaz apa semua. Tapi tak ada lagi yang jumpa yang kata ada yang ustaz buat untuk inilah Quran tu ditaburkan, ditadaburkan. Ada Al-Fadil Syekh Al-Azizi. Ada. Boleh tu. Siapa Syekh Al-Azizi? Syekh Azizi. Boleh tu panggil lah. Boleh, Zi? Belajar jauh tu payah jaras. Tak adalah. Masih pun masih belajar lagi. Tak habis lagi. Kan? Baru menelusuri, tak habis, tak khatam lagi. Tapi malam ni kita dapat faham makna ihdinas siratal mustaqim tu apa dia. Ya, itu kan? Kita faham. Itu. Itulah satu jalan yang Allah nak bagi kita supaya Allah bagi petunjuk. Petunjuk tu adalah Quran. Tak ada lain dah. Jadi kita kena ada ilmu supaya kita dapat kaitkan ayat dengan ayat. Jadi tafsir terbaik adalah ayat terang dengan ayat. Sebab itu daripada Allah SWT. Okey? Kalau tak ada apa kita tangguh dengan bacaan wa'asil isalah bi husrin allazina amanu wa amilus-solihat wa tawasaw. Terima kasih atas perhatian. Yang salah daripada saya, yang betul daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tu.